Okay, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's good, guys? Alright, so hari ni Bumpy nak terangkan sesimpel dan secepat yang mungkin. Alright, hari ni kita jump kepada Zero to Hero, chapter yang ke berapa? Chapter yang ke 10, which is apa benda, kan? Supply and demand. Alright, so kalau untuk supply and demand ni macam mana? Okay, supply and demand is, it is adalah the power of buyer and seller. Dia the power buyer and seller. Alright. So, Bampin terangkan dahulu. Okay. Korang kena ingat satu benda tau. Okay. Korang kena ingat supply zone. Okay. Dia ada supply and demand kan. Alright. Korang kena ingat supply zone, sell, demand zone, buy. Alright. Korang kena ingat benda ni. Korang kena ingat benda ni dahulu. Korang kena ingat benda ni dahulu. Sebab apa tau? Sebab supply zone and demand zone ni adalah dua benda yang kita nampak sama, tapi benda tu adalah berbeza. Okay. So, korang ingatkan dulu benda ni Ingatkan dulu benda ni. Alright. So, Bampin terangkan untuk supply zone dahulu. Alright. Supply zone. Okay. So, untuk supply zone ni, dia ada dua jenis. Chart. Supply zone, which is apa benda? Okay. Korang kena ingat, before Bampin jump kepada supply zone ni, korang kena ingat apa? Korang kena ingat benda ni tau. Okay. Rally, base, drop. Okay, korang kena ingat tiga benda ni. Okay, rally ni menaik. Base ni adalah zone ataupun dia melakukan sideway. Drop ni adalah menurun. Okay. So, kita ada 4 jenis pattern tau. Korang kena ingat apa rally ni, apa base ni, apa drop ni. Okay. Dia adalah pattern untuk supply and demand. Okay. So, untuk supply zone ni adalah zone sell. Okay. Zone sell ni dia ada dua, iaitu rally, base, drop. Okay. Dia ada rally, base, drop, dan satu lagi adalah drop, base, drop. Dia ada benda ni, kan. Rally, base, drop and drop, base, drop. Okay, untuk rally, base, drop. Untuk rally, base, drop is, dia, korang kena ingat tau. Korang kena ingat, ni menaik, zone dan menurun. Dia macam mana? Zone ataupun sideway lah. Dia seperti ini, kan. Dia melakukan kenaikan, dia melakukan sideway ataupun zone, dan dan dia melakukan drop ke bawah. Rally menaik, and then dia melakukan zone ataupun sideway, dan dia melakukan drop. So ni kita panggil dia sebagai rally base drop. Okay, rally base drop. Ni adalah rally, ni adalah base, dan ni adalah drop. RBD. Rally base drop. So ni adalah contoh untuk pattern dia. Okay. So, Bampin terangkan satu lagi. Drop base drop. Korang dah tahu dah drop ni apa? Drop ni macam mana? Korang dah tahu dah. Okay. So, dia melakukan drop, dia melakukan base, dan dia melakukan drop. So nampak tak? Dia melakukan drop. Ni adalah base. Dan one more thing adalah drop. DBD. Drop, base, drop. Okay. So ni adalah contoh untuk apa? Contoh untuk supply zone. Dia ada dua jenis tau. Supply zone dan juga demand zone. Kalau pattern untuk supply zone adalah dua ni, kan. Okay. Dua ni. Alright. So,
Bapi terangkan untuk demand zone pula. Okay, demand zone pula. Alright. Demand zone ni macam mana pula Bampin? Okay, kalau korang nak tahu, korang kena identify supply zone ni belakang dia drop. Korang nampak tak? Drop and drop. Belakang dia drop, it means zone adalah supply zone. Zone dia dekat mana? Zone dia adalah dekat base. Dekat base ni gang. Dekat mana? Dekat sini. Dekat sini. Ni adalah zone. Zone. Macam Bampin highlight kan dekat atas ni. Ni nampak ni. Zone. Tu adalah base. Okay. Tu adalah base. Alright. So, Bampin move forward lagi, right? Okay. Kalau demand zone ni, korang kena ingat belakang dia adalah apa? Belakang dia adalah rally. Dia terbalik sahaja. Okay. Dia terbalik sahaja. Dia kena ada 3 benda ni gang. Dia kena ada rally base drop ke, drop base rally ke. Dia tak ada base dulu. Tak ada. Dia kena bermula antara rally ataupun drop. Tengah dia kena ada base dan belakang dia kena ada rally ataupun drop. Okay. So, untuk demand zone. Demand zone belakang dia adalah rally. So, dia ada apa? Dia ada rally, base, rally, and one more thing adalah apa? Adalah drop, base, rally. Okay, drop, base, rally. So, kalau rally, base, rally, dia berbentuk apa? Korang dah ingat rally menaik, dia melakukan base, sideway dan dia rally. Okay, belakang dia rally, belakang dia rally. Okay, so dia melakukan kenaikan, kita panggil dia sebagai R, rally. Ni kenaikan lagi, kita panggil R. Okay, dah cukup sifat rally, base, ni adalah base. Okay, ni adalah base. Zone ataupun sideway. Rally, base, rally. Okay, and then ni adalah contoh untuk pattern dia. Nanti Bampin terangkan dalam chart. Okay. So, kalau drop base rally. Drop, korang kena ingat. Dia drop. Menurun. Dia melakukan base. Then, dia rally ke atas. So, dekat ni, korang nampak. Menurun adalah D. Drop. And then, sideway ni adalah base. Dan, dia pacak balik ni adalah rally. Nampak tak? DBR. Okay, DBR. Belakang dia rally kan. Belakang dia adalah rally. Ini adalah contoh untuk demand zone. Alright, so kita move ke dalam chart. Okay, let's go. Okay, so kita move ke dalam chart. Alright. So, Bapi nak terangkan tentang supply zone dahulu. Which is belakang dia adalah apa? Belakang dia adalah drop kan. Okay, belakang dia adalah drop. Alright, so Bapi nak terangkan, kita ambil satu contoh which is seperti ini. Okay, seperti ini. Kalau korang nampak dekat mana? Dekat areas ni, dia melakukan drop dan dia melakukan base kat sini. Dan dia melakukan drop lagi sekali. So, contoh dia adalah seperti ini. Ni adalah D, drop, dan ni adalah zone base. Dan ni adalah drop. Pattern dia adalah seperti ini. Drop menurun, rally menaik, base adalah zone ataupun sideway. Korang kena ingat benda tu. Okay. Kita dah clear up apa semua pasal trend and so on. So, ni adalah bentuk-bentuknya. Ni kita panggil dia sebagai apa? Supply zone. Supply zone dia dekat mana, Bampin? Alright, supply zone dia adalah dekat bahagian base. Ni, dekat bahagian mana? Dekat bahagian base. So, ni adalah zone untuk supply zone. Okay. So, kita move lagi. Kita move lagi kepada apa? Kepada yang satu lagi untuk supply zone. Which is apa? Rally base drop. Okay. So, untuk rally base drop ni, Bampin tengok adalah seperti ini kan. Seperti apa? Seperti ini.
Korang nampak tak? Dia melakukan rally, dia melakukan base and dia melakukan drop. Okay. So, dia ke atas adalah rally dan zone ni adalah base. Dan dia melakukan drop ke bawah. RBD. Macam satu lagi ni adalah supply zone. Okay. Supply zone dia dekat mana? Adalah dekat sini. Dekat bahagian base. So, ni adalah contoh-contohnya untuk supply zone. Alright. So, kita move lagi. Kepada apa? Kepada demand zone. Kalau untuk supply zone, macam kita tahu, belakang dia adalah drop. Kalau untuk demand zone, belakang dia adalah rally. Rally. So, Babi terangkan untuk korang adalah seperti... Kejap geng adalah seperti rally base rally adalah seperti ini. Okay, so korang nampak dekat sini dia melakukan rally base yang panjang and then dia melakukan rally. So dekat sini adalah base. Okay, menaik ni adalah rally dan menaik lagi satu ni adalah rally juga geng. So rally base rally kita panggil dia sebagai demand zone. Demand zone. Demand zone dia dekat mana Bang Pin? Dia sama je macam supply zone. Dia ada pada bahagian base. Okay. So ni kita panggil dia sebagai demand zone. Rally base rally. Okay. Let's go. Bang Pin tunjukkan lagi satu. Which is apa? Drop base rally. Okay. Drop base rally. So kalau untuk drop base rally ni adalah seperti drop base rally adalah seperti okey, seperti ini. Korang nampak tak? Dekat areas ni dia melakukan drop ke bawah. Dia melakukan base dekat areas ni dan dia melakukan rally. Okey. So, kalau drop ni adalah kalau menurun ni adalah drop dan sini adalah bahagian apa? Base dan menaik ni adalah rally. So, DBR which is kita panggil dia sebagai apa? Sebagai demand zone. Okay. Demand zone. So, demand zone dia dekat mana Bang Pin? Dekat base. Macam Bang Pin cakap juga. Okay. So, dah clear. Okay, dah clear demand zone bentuk macam mana, supply zone bentuk macam mana. So, kita move forward lagi ke seterusnya. Okay. Alright. Let's go guys. Alright. So, the next is apa? Babi nak terangkan the valid time frame. Okay. Valid time frame untuk apa? Valid time frame untuk S&D, supply and demand punya zone. Okay. So, valid time frame dia adalah apa Bang Pin? Okay. M5, M15 and above, ke atas. Right? So, ni adalah valid time frame dia kan? Valid time frame untuk supply and demand. Ni adalah contoh-contoh untuk valid time frame ni. Valid time frame dia. Okay. So, dah settle. Dah settle untuk dah clear dah dekat mana korang nak mark apa semua. Dah totally clear pada time frame apa and so on. Okay. So, Bapi nak terangkan macam mana HTE. Okay. How to entry untuk supply zone. How to entry untuk supply zone. Okay. So, macam korang tahu, how to entry untuk supply zone. Okay. How to entry. Macam kita tahu, supply zone belakang dia adalah drop. Okay. So, Bampin terangkan. Contohnya, price melakukan rally, base, drop. Okay. Rally, base, drop. So, apa yang perlu korang buat? Macam mana nak entry? Okay. Kalau dah terjadinya rally, base, drop ni,
Dekat bahagian base, korang tandakan zone atas dengan bawah. Okay, korang dah tandakan zone kan. Apa yang perlu korang buat? Korang just tunggu dia pull back ke atas ni. Pull back masuk ke dalam zone and korang akan sell. Korang akan sell. Sell dekat mana? Dekat dalam zone. Korang akan sell dekat dalam zone. Zone base. Which is kita panggil dia sebagai apa? Supply zone. Okay. So ni adalah contoh untuk apa? Contoh untuk rally base drop. RBD. Okay. So kita move lagi kepada satu lagi which is apa? Drop base drop. Okay. So kita dah tahu dah apa yang perlu kita buat. Kita kalau dah terjadinya pattern ni, kita tandakan zone apa? Zone base. Okay. Supply zone dia. Ni adalah apa? Ni adalah DBD. Drop base drop. Apa yang perlu korang buat is, korang tunggu je dia pull back dalam zone. Apa yang perlu korang buat? Korang just sell. Okay. Korang just sell sahaja. Untuk clear up kan macam mana korang nak entry. How to entry. Macam mana korang nak entry adalah seperti ini. Untuk supply zone. Supply zone, drop base drop dan juga rally base drop. Alright. So, Bampin terangkan how to entry. Macam mana nak entry untuk demand zone. Okay. Untuk demand zone. Kalau untuk demand zone ni, dia berlawanan sahaja daripada supply zone. Okay. Macam kita cakap, belakang untuk supply zone adalah drop. And then belakang untuk demand zone adalah rally. So contohnya, price melakukan apa? Price melakukan rally base rally. Okay. RBR rally base rally. Okay, kalau untuk rally base rally ni, korang apa? Tandakan zone dia. Zone base dia sama je kan. Dia sama je. Tapi kalau untuk demand zone ni, korang apa? Korang buy. Okay. Kalau untuk supply zone, korang apa? Kejap Apa yang perlu korang buat? Korang just sell. Nampak tak? Korang sell dekat dalam zone. Kalau untuk supply zone. Kalau untuk demand zone, sama juga. Korang tunggu dia. Korang tunggu dia pull back. Okay, ke dalam zone. And then korang akan entry buy. Okay, korang akan entry buy. Ke dalam mana? Ke dalam zone. Untuk rally base rally. Okay. So, kalau untuk DBR, which is apa? Drop base rally. Drop base rally adalah berbentuk seperti ini. Drop base rally. Rally ke atas. So, korang tandakan bahagian base ni adalah sebagai apa? Sebagai demand zone. Okay, so kalau korang dah tanda, apa yang perlu korang buat? Which is, korang just tunggu je dia pull back masuk ke dalam zone untuk korang entry buy. Okay. Dia konsep yang sama sahaja. Cuma berlainan pattern. Kalau korang nampak macam Babi cakap, demand zone belakang dia adalah rally dan supply zone belakang dia adalah drop. Okay. Dia datang balik untuk collect harga. Okay. So, ni adalah cara-cara macam mana untuk korang entry. Untuk demand zone dan juga supply zone. Alright. So, Bapi terangkan dalam chart. Okay, let's go gang. Alright, so kita move ke dalam chart. Bapi nak terangkan how to entry, macam mana nak entry untuk supply zone dahulu. Which is zone untuk sell. Alright, so kalau korang nampak dekat sini, apa yang market buat adalah drop, base, drop. Okay, drop, base, drop. Okay, so apa yang perlu korang buat? Korang dah nampak dah pattern ni. Korang just apa? Korang just tanda sahaja zone dia. Okay, korang tanda sahaja zone dia. So, macam kita cakap, korang tunggu dia pull back masuk zone, barulah korang entry sell. Untuk apa ni? Untuk DBD, drop, base, drop. Which is supply zone. Okay, so kalau dia dah masuk, korang akan entry sell dalam zone ni. Okay, korang nampak tak? Korang nampak tak?
Price melakukan apa? Price melakukan kenaikan dan penerjunan. Nampak tak? Dia melakukan kenaikan dan penerjunan. Okay. So ni adalah contoh-contohnya, gang. Untuk drop base drop. Okay. Untuk drop base drop adalah seperti apa? Seperti ini. Okay. Alright. So, Bapi nak terangkan satu lagi, which is rally base drop. Okay. Rally base drop untuk korang. So, untuk rally base drop, Bapi nak terangkan pada satu chart ni sahaja. Satu SS ni sahaja. Sebab dia melengkapi lah, mencukupi. Everything mencukupi. Okay. So, kejap So, kita move lagi ke apa? Ni adalah contoh drop base drop. Okay, kita akan cari rally base drop. Mana rally base drop ni, Bampin? Okay, let's go. Kita try untuk tengok yang mana rally base drop. Okay, so untuk rally base drop adalah, kalau kita tengok contohnya dekat sini. Okey, dekat sini. Kalau korang nampak, dia melakukan rally, dia melakukan base, dia melakukan drop. Okey. Dah terbentuk dekat sini rally, base, drop. Okey. Korang tandakan zone base. Okey. So, korang nampak tak? Once benda ni terjadi, macam Bapi cakap, korang tunggu dia masuk dalam zone. Okay, dia dah masuk dalam zone ni tau. Dekat sinilah korang akan entry sell. Sell pada apa? Pada supply zone. Supply zone korang sell. Okay. Nampak tak? Dia meneruskan penurunan ke bawah. Rally base drop. Okay. So, ni adalah contoh-contohnya macam mana korang nak entry untuk supply zone, which is rally base drop dan juga drop base drop. Okay. Alright. So, kita move forward. Kita move forward kepada apa? Okay. Kita move forward kepada demand zone. Alright. So, kalau untuk demand zone, korang nampak tak? Bapi terangkan satu dahulu, okey. Dia melakukan apa? Belakang dia adalah rally kalau untuk demand zone. Korang nampak Drop, base, rally. Okey. So, korang tandakan zone apa? Okey. Ni drop, ni base, ni rally. Okey. DBR. Okey. So, korang tandakan zone base ni. Korang nampak tak? Korang tunggu dia naik. Korang tunggu dia masuk balik dalam zone untuk korang entry buy. Okay, dalam zone ni. So, korang nampak tak? Dia masuk dalam zone ni. And then dia pacak. So, dekat situlah untuk korang entry apa? Untuk korang entry buy. So, ni adalah cara-caranya untuk apa? Untuk drop base rally. Ni kita panggil dia sebagai apa? Sebagai demand zone. Alright, demand zone. Ni adalah contoh untuk demand zone. Alright. So, Bapi nak terangkan satu lagi, gang, which is apa? Rally base rally. Rally base rally, chart yang sama, gang. Okay. So, kalau korang nampak dekat sini, dia melakukan rally, dia melakukan base dan dia melakukan rally. Okay. R, this is base, B, dan dia melakukan kenaikan lagi sekali. Okay. Dan ni adalah kita panggil dia sebagai rally. So, kalau korang tandakan zone, okay, apa yang perlu korang buat? Korang tunggu je dia naik, masuk balik dalam zone ni, korang akan entry buy. Okay. Korang akan entry buy. So, korang nampak tak? Di sini, first touch dia touch je, dia terus pacak. Okay. So, ni adalah cara untuk entry untuk demand zone. Okay, untuk demand zone, which is zone untuk kita buy. Kalau supply zone untuk kita sell. Okay, demand zone adalah untuk kita buy.
Ni adalah basic lah untuk korang. Okay. So, korang dah clear up. Korang dah totally clear. Macam mana korang nak entry untuk apa? Untuk supply and demand. Dah clear dah macam mana? So, yang ni Bampin terangkan untuk korang and so on. So, Bampin harap this is the best way lah untuk korang faham untuk supply and demand. Okay, Bampin harap sangat-sangat. InsyaAllah kita akan try the best. Sebab nanti Bampin akan terangkan macam mana korang nak dapatkan the real sharp entry and so on. Okay, so korang stay tune. Okay, Bampin harap korang faham truly macam mana supply and demand berfungsi. Okay, kita berjumpa lagi for the next chapter. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.